Halo, Assalamualaikum. Nama saya Narisha. Waalaikumsalam. Saya, Nama Pak Cik apa? nama saya Abdul Ghani. So, boleh panggil Cik Boleh, panggil abang pun boleh. Ada gurau-gurau je. Okey, boleh. Okay, so Abdul Ghani ni my question for you Setiap Ramadan, apakah rutin yang anda suka lakukan dengan kenapa? Okey, kalau tiap Ramadan, tambah lagi kita pun nak sambut Hari Raya kan. Tapi waktu dulu di kampung, kata orang tu kita duduk macam apa, berkumpul kan dengan saudara mara. Tapi kalau duduk di blok ni, apa, di flag rumah kita ni tak ada kampung kan. Jadi nak kena kemas sajalah. Tapi Cik sekarang macam setiap tahun selalu kemaskan rumah kasih baru semua. Dah sekarang dah slow down sikit. Tak semestinya tak tahu nak tukar kan. Yelah. Apa yang patut lah. Okay. Itu je. Okey, dalam setiap amal yang kita lakukan, biasanya ia bermula dengan niat. Ada tak sebarang niat yang anda tetapkan bagi Ramadan tahun ini? Satu niat for me yang paling important, definitely nak kena belajar banyak sabar. Especially for someone my age kan, kita kerja dan kadang-kadang kerja pun kerja susah, kerja stressful ni semua betul. kan. Kita dah nawai tu Yes. Okay. Nak kena istighfar banyak ni semua. Yes. Even if kita rasa kita Ya, betul. Jadi kita nak bersabar je lah. Yes, betul. Kalau rasa marah pun nak kena kena istighfar dulu. Betul. Jadi nak bersabar, niat kita satu je lah, kita puasa sampai sampai kita berbuka lah Betul. Tapi lepas berbuka tu pun nak kena tahu simpan niat juga. Yalah, betul. Okay, question untuk Cik. Okay, bagaimana anda sambut Hari Raya? Okey. Yang saya ingat waktu tahun nak menyambut Hari Raya pada tahun antara 1964 nak masuk 65. Waktu tu Singapura dilanda kata orang tu banjir tau. 5 hari 5 malam. Jadi apabila waktu nak menyambut Hari Raya tu, orang kampung lah tu jam semua kampung kat Singapura. Ingat besoknya tak Hari Raya lah Sekali dia dekat radio besoknya Hari Raya, menyambut Hari Raya 1 Syawal. Jadi orang kampung riuh rendah lah. Bila time banjir pun diorang keluar juga pergi Hari Raya? Ada yang ada pergi. Naik apa? Tapi yang macam mana? Jalan aja? Jalan aja. Yang ada lecah-lecah pun aja. Semua. Itu jam. Yalah, yang ada kebanyakan kalau dia dah cakap Hari Raya besok tu. Malam tu juga banyak orang pergi pasar Gelang tau. Jadi kalau sekarang senang kan dah boleh tahu apa semua. Kita dah siang-siang dah beli dah apa. Okey, soalan yang berapa? Okey, Nazira. Narisha. Okey. Tak usah baca puan lah, senang. Okey, boleh. Okey, apa yang paling seronok sewaktu musim Hari Raya? Okey, untuk Isha, it's macam ada interesting sikit sebab Atuk Isha dulu Saya? Selalu tahu bikin lontong. So dia dulu ada tong besar dan dia buat dia ada banyak dia punya macam tin lontong tu dia buat sendiri. Saya rasa waktu waktu Hari Raya istimewanya apa tahu? Makanan yang istimewanya itulah. Lontong, ketupat Yes. Betul kan? So alhamdulillah for me Isha, I still have that sort of like blessing that my atuk masih ada boleh bikin lontong. Itu My keistimewaan dia lah Itu keistimewaan dia. Alhamdulillah. My mak saya pun tahu nak masak rendang, ayam masak merah, lodeh ni semua. So like all the way kita tetap mesti ada like homemade food. Kita tak ada macam order makan-makan ni semualah. So I'm glad for that lah. Ready to meet each other? Ya. Boleh? Okay, so you can stand up, diri. Hello Eji. Hai, apa khabar? Tengok lawa orang ni Kita
Betul. You kira apa? Drama artis ke apa? Bukan, saya setakat office worker Oh, je. biasa. Biasa je. Tapi kalau nak jadi artis boleh juga Alah, tapi jadi tak artis kena lah, ada lawa minat. apa.